Hai semua, bermulalah kisah kami 5 sahabat. Meh sini aku perkenalkan. Ini aku, Fatihah, ketua dalam kumpulan ni. Ini pula Umur, manis dan petah berkata-kata. Yang kecil comel ni, Adib. Yang handsome ni pula, Zarif. Dan akhir sekali, Faizi, kelakar orangnya. Kalau korang perasan, apa yang sama antara kami? Kami semua ada tai lalat di muka. Kami digelar geng tai lalat. Kalau korang nak tahu, kami ni bukanlah nakal sangat. Tapi... Tak puasa patut dah tak ada dalam kelas. Assalamualaikum. Kita dah ada doa kunut tu, maksudnya kita dah nak raya. Beli baju raya. Raya apa? Ni, baju raya saya warna macam strawberry. Wah, cantik. Saya beli 3 pasang baju raya. Cikgu, saya pula ada 10 pasang baju raya. Sen, awak pula macam mana? Anak saya punya sama je macam tahun-tahun lepas. Awak semua ni bukannya tidak nakal. Cuma awak tak tahu lagi arti kebaikan. Kami minta maaf, cikgu. Kami tahu salah kami. Kalau kamu nak tebus kesalahan kamu, saya ada idea. Apa dia, cikgu? Kenal sini kawan-kawan. Kita orang ada plan nak belikan baju raya baru untuk Hasan. So, jual ramai-ramai di rumah. Terima kasih, kawan-kawan. Saya, untuk awak. Apa ni? Enggaklah. Wah, cantiknya. Ni untuk saya ke? Boleh bagi kawan-kawan cikgu juga. Wah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kami datang nak beraya. Waalaikumsalam. Selamatnya. Baik mana? Ini saya galak ke? Ya Allah, jangan kita dah Allah. Cikgu, dengan cerita, cikgu dah buat projek amal beraya besar-besaran. Ya, Alhamdulillah, projek tu makin besar nampaknya. Tapi sebenarnya projek tu bukan cikgu punya idea. Kawan awak punya juga. Projek kecil dulu dah jadi projek besar itu. Ya, Alhamdulillah. Awak tahu tak siapa kawan awak tu yang terlibat tolong cikgu? Siapa? Kerja cikgu. Ya, kerja apa dah? Saya engineer sekarang. Oh, Alhamdulillah. Apa ni cikgu? Anak cikgu ke? Yelah, ni pun anak cikgu juga. Tapi awak tak kenal ke anak cikgu ni? Masa ingat saya anak cikgu semua perempuan. Ada lelakinya. Oh, anak angkat cikgu. Kawan awak juga ni. Aku lah ni Hasan. Tak lama tak jumpa. Oh, Hasan. Kan? Ni adik, Zarif, Fatihah dengan Umur kan? Ya, betul. Baju raya korang bagi dulu. Aku rasa mengajari dan ajar kepada aku reti sembah lebaran. Sejak hari itu, setiap tahun aku berjanji yang akan pastikan ada anak yang akan gembira di hari raya. Faizi. Assalamualaikum semua. Kadang-kadang satu kebaikan kecil yang kita lakukan mungkin nampak biasa, tapi bagi seseorang ia boleh mengubah seluruh hidupnya. Satu kebaikan kecil membawa sebuah lebaran lebih bermakna. Lebaran bukan tentang apa yang kita pakai, tetapi tentang siapa yang kita gembirakan.